Saya terlupa membawa dompet. Pada suatu hari, saya keluar untuk membeli makan tengah hari di sebuah kafe. Saya sangat lapar dan tidak sabar untuk menikmati hidangan. Setelah memesan makanan, saya duduk di meja dan menunggu dengan sabar. Namun, apabila pelayan datang untuk mengambil bayaran, saya terkejut kerana saya tidak dapat menemui dompet saya. Saya segera memeriksa beg tangan dan poket seluar, tetapi dompet saya tiada. Saya mula panik kerana saya tidak tahu apa yang perlu dilakukan. Saya meminta maaf kepada pelayan dan memberitahunya bahawa saya terlupa membawa dompet. Dia dengan baik hati mengatakan bahawa saya boleh membayar kemudian. Saya cepat-cepat menghubungi rakan saya untuk meminjam wang, dan dia datang untuk membantu saya. Walaupun saya rasa malu, saya berasa sangat lega kerana semuanya selesai dengan baik. Pengalaman ini mengajar saya untuk lebih berhati-hati dan memastikan semuanya lengkap sebelum keluar rumah.